Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini 1 November. Hari ini hari Jumaat 1 November 2024 Masihi bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. 1 November. Hari Keputusan Sultan Perak. Raja Nazrin. Dan kita muka satu malam yang Tuan Agong lah. Amal tak ada kaitan dengan Terengganu lah. Tak ada cuti ke apa. Lagi pun ni memang cuti dah Terengganu Jumaat. Sialah ke Johor Johor kena kerja. Pasal lah, gitulah. Cakap lebih-lebih tak boleh pun tak. Jadi isu pun tak. Okey, Terengganu, Kelantan, Kedah. Cuti Jumaat 1. Johor tukar tak? Tukar ke kekal tak ingat lah. Isu jadi isu sekejap itu. Tapi malah tak kecek main je lah. Okey, terus ke agenda utama kita. Pagi tadi, malam tadi, saya tubik Kedah tu lah, Kedah Power lah. Pasal Fikri yang pergi cuti di patah hak itu hak dulu. Dia boleh balik pengataan lepas ke. Saya cosplay sebagai apa? Sebagai siapa? Lloyd Forger ke? Saya beri hadiah baju Anya Forger kepada Syirah tu kan. Lah, boleh balik festival tampah lah. Saya tak join dah tahun ni. Lepas pada umumnya Pak Sudah tu, dia terus bertolak pergi dah. Saya tak keluar lah. Lepas pada tu saya duduk tu, lepas pada kemudian tu saya duduk, lepas tu saya pun balik pula kan, relax. Rumah tu khabar. Tubik pula lepas tu tak ada dah. Pergi dah, siap perak dah pergi. Tak ada kan elak. Lepas tu malam dah ada pukul 10.30. Dan pukul 11 lah dia sampai di rumah pula. Dia klik. Sampai klik rumah. Lepas tu pagi tadi saya tak keluar. Saya tak keluar pergi ke kedai dia lah. Pagi tadi saya bangun dah ada pukul 4 pagi. Bangun tidur dah ada pukul lewat dah tidur pun dah ada pukul 1 pagi. Bangun pukul 4 pagi. Bangun tidur 1.30. Bangun dah ada pukul 4.30. 4.30 pagi bangun. Lepas tu takkan tak tidur. Mandi dah ada pukul 5. Mandi siap-siap. Lepas tu dah ada pukul 5.46 tu. 5.46 tu azan subuh. Saya pun terus pergi ke itulah, masuk subuh 5.46 dah ni. Lepas tu saya pun terus pergi ke semaya Jumaat, semaya subuh pagi Jumaat. Kemudian semaya subuh tak ada sarapan seperti biasalah, nasi lemak. Lepas tu terus balik ke rumah, sambung tidur. Bangun pula pada pukul 12 tengah hari. 12.30 tu mandi, terus pergi semaya Jumaat. Lepas semaya Jumaat tu ada semaya hajat rumah Pak Ne. Lepas tu semaya hajat tu terus balik ke rumah, main internet sekejap, main Facebook ke, buka Facebook ke apa, ngatuk tidur balik. Bangun pula pada pukul 9 pula dah. Pukul 5. Pukul 9 bangun tepat pada pukul 9 pagi petang. Pukul 9 petang. Lepas tu semaya, lepas tu bangun mandi semaya asar. Lepas tu main Facebook kejap, buka ni pukul 9.40 ni, terus buat video ni. Okey, saya sekali itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini, untuk edisi 1 November 2024 Masihi bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1446 Hijrah. Okey, sekali itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.